Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Zulaika binti Mustafa. Ini adalah tugasan saya iaitu dalam subjek PIMK 2082R, Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Okey, tajuk saya pada hari ini ialah penilaian holistik menurut perspektif Islam. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan isu dan juga penyelesaiannya. Okey, di dalam tajuk ini saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi penilaian holistik menurut perspektif Islam. Kemudian saya juga akan menerangkan berkaitan dengan isu penilaian holistik, kemudian penyelesaiannya. Penilaian holistik menurut perspektif Islam, Islam menekankan kesepaduan ilmu dan akhlak, tidak terhad kepada pencapaian akademik sahaja. Qala Allah Ta'ala fi kitabihul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Okey, di sini ia menerangkan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa setiap amalan manusia dinilai secara adil dan menyeluruh. Okey, di sini terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama adalah berasaskan prinsip tauhid. Okey, semua penilaian harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, penilaian bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, muraqabah iaitu kesedaran bahawa Allah sentiasa mengawasi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ini daripada surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Okey, ayat ini menunjukkan konsep muraqabah iaitu kesedaran bahawa Allah sentiasa memerhati setiap perbuatan hamba-Nya. Dalam konteks penilaian, ia menegaskan bahawa segala bentuk penilaian harus dilakukan dengan amanah, jujur dan ikhlas kerana kita sedar bahawa Allah sentiasa memerhati. Okey, manakala yang kedua pula, penilaian menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual iaitu JERI. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala fi kitabihul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maksudnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran membimbing manusia secara menyeluruh, menjaga kesihatan jasmani, mengawal emosi, memperkuat hubungan rohani dengan Allah dan mengasah intelek melalui ilmu dan juga kefahaman. Seterusnya, yang ketiga, penilaian berasaskan akhlak dan amal soleh. Dalam Islam, kecemerlangan akademik tidak bermakna tanpa akhlak yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Okey, bermaksud sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menegaskan bahawa misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam Islam, kejayaan sebenar bukan hanya pada ilmu atau pencapaian, tetapi mesti disertakan dengan akhlak mulia dan amal soleh. Okey, di sini saya menekankan beberapa isu berkaitan dengan penilaian holistik. Yang pertama adalah penekanan berlebihan pada akademik. Sistem pendidikan lebih menilai pencapaian kognitif seperti ujian dan peperiksaan. Sebagai contoh, pelajar yang mendapat A dalam semua subjek tapi kurang menunjukkan adab dengan guru atau rakan. Okey, yang kedua, kekurangan kaedah penilaian akhlak dan sahsiah. Akhlak dan sahsiah tidak dinilai secara sistematik atau formal. Sebagai contoh, tiada rubrik atau borang khas untuk menilai sikap seperti tolong-menolong, hormat-menghormati atau amanah dalam kelas. Okey, yang ketiga pula, kurangnya pemahaman konsep penilaian holistik Islam. Okay, ramai pendidik masih menganggap penilaian hanya berkaitan markah akademik sahaja. Sebagai contoh, guru tidak memberi penekanan pada aspek rohani dan emosi pelajar seperti niat dan usaha dalam pembelajaran. Okay, akhir sekali, ketiadaan standardisasi dalam penilaian. Okay, tiada garis panduan khusus daripada pihak berkuasa.
pendidik untuk menilai secara menyeluruh. Sebagai contoh, sekolah A mungkin ada sistem penilaian akhlak, manakala sekolah B langsung tidak menilai aspek ini. Manakala untuk penyelesaian kepada isu tadi, yang pertama menggunakan kaedah penilaian bersepadu, digabungkan penilaian akademik, sasiah, akhlak dan kerohanian dalam satu sistem. Sebagai contoh, selain ujian bertulis, guru juga menggunakan portfolio, penilaian lisan dan pemerhatian akhlak murid semasa aktiviti kumpulan atau solat jemaah. Okey, yang kedua, latihan guru dalam kaedah penilaian Islamik. Okey, perlu menyediakan khusus atau bengkel kepada guru untuk memahami kaedah penilaian berasaskan nilai Islam. Sebagai contoh, guru diberi latihan tentang bagaimana menilai adab pelajar, keikhlasan dalam amal dan penerapan nilai murni dalam kelas. Okey, untuk yang ketiga pula, penggunaan teknologi dalam penilaian. Aplikasi dan platform digital boleh digunakan untuk merekod dan memantau perkembangan murid secara holistik. Sebagai contoh, sistem e-pentaksiran yang membolehkan guru menilai tingkah laku harian pelajar melalui borang digital atau murid menulis jurnal refleksi secara dalam talian. Okey, akhir sekali adalah standardisasi penilaian akhlak dan sahsiah. Okey, wujudkan garis panduan dan rubrik rasmi untuk menilai sahsiah pelajar dengan adil dan menyeluruh. Sebagai contoh, rubrik penilaian akhlak disediakan oleh KPM merangkumi aspek seperti adab dengan guru, tanggungjawab, kebersihan diri dan kerjasama dalam kumpulan. Kesimpulannya, pentaksiran di sekolah perlu dilaksanakan secara holistik dengan mengambil kira aspek akademik, akhlak, rohani dan juga emosi murid. Dalam Islam, penilaian bukan hanya berasaskan ilmu tetapi juga pembentukan sahsiah. Oleh itu, pentaksiran yang adil, menyeluruh dan berterusan selaras dengan nilai Islam perlu diamalkan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. Sekian, terima kasih.